Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syakil Arsyad bin Muhammad Razali dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk prosedur dan penilaian saringan serta ujian penglihatan bagi murid berkeperluan ketidakupayaan penglihatan. Tajuk ini sangat penting kerana penilaian kesihatan mata merupakan asas dalam mengenal pasti tahap penglihatan murid, mengesan masalah sejak awal dan menentukan bentuk sokongan pendidikan yang paling sesuai. Melalui pembentangan ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis saringan penglihatan, prosedur penilaian peranan guru pendidikan khas serta bagaimana intervensi dan teknologi dapat membantu murid mencapai potensi pembelajaran mereka secara optimal. Dan seterusnya kita akan melihat kepada definisi murid berkeperluan khas penglihatan. Yang pertama iaitu kesukaran melihat. Secara mudahnya, murid yang mengalami kesukaran melihat yang ketara walaupun selepas menggunakan alat bantu penglihatan ataupun kanta pembetulan. Dan perkara ini dibahagikan kepada kategori-kategori yang tersendiri. Yang pertama iaitu buta penuh, buta yang seseorang yang tidak dapat melihat walaupun dengan bantuan teknologi ataupun bantuan khas. Seterusnya iaitu penglihatan terhad ataupun low vision. Low vision ini keadaan di mana murid tersebut masih lagi dapat melihat menggunakan mata tetapi memerlukan bantuan khas bagi menjelaskan lagi perkara yang dilihat. Dan yang ketiga iaitu rabun warna, iaitu memberi impak kepada pembelajaran. Rabun warna ini adalah satu keadaan di mana pelajar tersebut tidak dapat lagi membezakan warna-warna yang terdapat di dalam kehidupan dia. Yang ketiga, keperluan pengubahsuaian. Perkara ini memerlukan pengubahsuaian bahan, teknik pengajaran dan persekitaran fizikal untuk memastikan akses penuh kepada kurikulum murid bagi memudahkan lagi kehidupan murid sehari-hari. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada 3 teras utama saringan penglihatan. Yang pertama iaitu perancangan IEP. Perkara ini dengan mengenal pasti tahap penglihatan yang tepat untuk merancang rancangan pendidikan individual yang relevan dan praktikal mengikut keperluan murid. Yang kedua iaitu pencegahan komplikasi. Pencegahan komplikasi ini iaitu mengesan masalah pada peringkat awal untuk mengambil tindakan pencegahan agar keadaan penglihatan tidak menjadi lebih serius. Perkara ini dapat membantu murid daripada low vision kepada buta sepenuhnya, dapat mengelakkan perkara itu terjadi. Dan akhir sekali, meningkatkan keberkesanan PDP. Ini adalah memastikan alat bantu dan strategi pengajaran yang digunakan adalah berkesan selaras dengan keupayaan visual murid. Dan seterusnya kita akan lihat kepada jenis-jenis saringan penglihatan asas. Saringan awal menggunakan alat dan teknik standard untuk mengukur fungsi penglihatan yang berbeza setiap murid. Yang pertama iaitu ujian ketajaman penglihatan. Ujian ketajaman penglihatan ini dengan menggunakan carta Snellen ataupun carta yang bergambar bagi menilai kejelasan penglihatan jarak jauh bagi sesetengah murid. Seterusnya, ujian penglihatan warna menggunakan kad isyihara untuk mengesan sebarang bentuk rabun warna yang boleh mempengaruhi interpretasi maklumat visual. Kad isyihara ini ialah satu kad yang di mana ada banyak titik-titik yang berwarna dan akan ada satu nombor yang akan menyamar di dalam titik-titik yang berwarna tersebut menggunakan warna yang hampir sama dengan warna yang tersebut. Dan yang ketiga iaitu ujian medang penglihatan. Menilai keluasan kawasan visual yang boleh dilihat tanpa menggerakkan kepala serta persepsi visual dan kedalaman. Prosedur penilaian kesihatan mata yang berperingkat.
Okey, yang pertama, prosedur ini adalah pemeriksaan awal di sekolah. Perkara ini kebiasaannya dilakukan oleh guru pendidikan khas ataupun jururawat sekolah yang melibatkan pemerhatian dan saringan asas seperti ujian Snellen yang saya sebutkan sebentar tadi. Seterusnya, rujukan kepada pakar. Jika keputusan saringan menunjukkan masalah ataupun terdapat tanda-tanda ketidakselesaan, murid ini akan dirujuk kepada pakar optometris ataupun oftalmologis bagi membuat tindakan yang selanjutnya. Dan terakhir sekali iaitu penilaian klinikal dan pelaporan. Pakar mata akan melakukan ujian klinikal yang mendalam. Laporan ini akan dikeluarkan oleh guru, ibu bapa dan pasukan intervensi bagi tindakan susulan yang akan dilakukan kepada pelajar yang berkeperluan khas ini. Dan seterusnya, komponen ujian lanjutan pakar. Komponen ini terdapat 3, iaitu yang pertama ketajaman jarak, kepekaan kontras dan penjejakan mata. Ketajaman jarak ini ialah menguji keupayaan melihat objek pada jarak dekat dan jauh, seringkali menggunakan carta yang diubah suai untuk penglihatan yang terhad. Yang kedua, kepekaan kontras. Kepekaan kontras ini ialah dengan menilai keupayaan murid membezakan objek daripada latar belakang, terutamanya dalam keadaan yang cahayanya berbeza. Penting untuk mobiliti dan membaca murid. Dan akhir sekali iaitu penjejakan mata. Ujian menjejak mata ini dan koordinasi visual motor untuk melihat bagaimana mata ini bekerjasama dan bergerak semasa melakukan aktiviti seperti membaca, menulis dan mengira sehari-hari murid. Dan seterusnya, kita akan lihat alat dan teknologi bantu penglihatan murid. Teknologi kini yang sangat canggih sangatlah memainkan peranan penting dalam membantu murid berkeperluan khas penglihatan ini untuk mengakses kandungan pendidikan dan meningkatkan lagi kualiti hidup mereka. Yang pertama iaitu alat optik. Alat optik ini ialah seperti kanta pembesar, teleskop mini dan cermin mata khas yang membantu dalam pembesaran visual murid. Yang kedua iaitu bantuan elektronik seperti CCTV, pembesaran digital ataupun video magnifier dan braille display yang memudahkan lagi pembacaan dan interaksi dengan teks murid berkeperluan khas penglihatan ini. Dan yang terakhir iaitu aplikasi akses ataupun lagi dikenali sebagai access application. Aplikasi digital pembaca screen reader seperti JAWS dan NVDA yang menukarkan teks kepada ucapan dan perkara ini aplikasi ini telah digunakan oleh banyak orang yang mengalami buta sepenuhnya untuk memudahkan lagi urusan mereka sehari-hari. Okey, pelaksanaan intervensi dan tindakan susulan. Pelaksanaan intervensi ini adalah terbahagi kepada 3, iaitu kolaborasi 3 pihak, iaitu menjalinkan kerjasama erat antara guru, pakar mata dan ibu bapa untuk penyelarasan strategi sokongan yang akan dilakukan kepada murid ini. Seterusnya iaitu pelaksanaan IEP, mengintegrasikan cadangan pakar ke dalam rancangan pendidikan individu IEP untuk menyediakan perkhidmatan dan pengubahsuaian yang diperlukan. Yang terakhir, pemantauan yang berkala. Semakan dan penilaian berkala ini setidaknya dilakukan sekali setahun untuk memantau kemajuan murid dan menyesuaikan intervensi mengikut keperluan semasa. Okey, kita akan tengok kepada pengajaran daripada saringan praktikal. Fokus utama video saringan. Yang pertama iaitu prosedur saringan ketajaman penglihatan bagi murid low vision di bilik darjah yang khas untuk mereka sendiri. Yang kedua, menekankan kepentingan komunikasi yang jelas dan arahan yang mudah difahami semasa ujian. Dan yang terakhir iaitu penyediaan persekitaran yang kondusif termasuk pencahayaan dan kontras yang betul untuk mengelakkan keletihan mata pelajar. Dan melalui dapatan
Dan kesimpulan yang pertama iaitu ketepatan penilaian. Penggunaan alat bantu visual yang disesuaikan meningkatkan ketepatan penilaian berbanding ujian standard. Dan yang kedua iaitu pendekatan yang mesra. Pendekatan yang mesra ini seperti guru yang menggunakan nada suara yang lembut dan sokongan berterusan tanpa henti kepada murid yang berkeperluan khas penglihatan ini supaya mereka tidak berputus asa dan menggalakkan lagi kerjasama dengan murid. Dan pada pandangan saya ini adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama iaitu latihan guru. Okey, latihan guru ini adalah satu latihan praktikal asas saringan, penglihatan dan pengenalan alat bantu untuk guru pendidikan khas supaya diterapkan lagi kepada mereka sebelum bekerja ataupun mengajar pelajar yang berkeperluan khas ini. Dan yang kedua iaitu peralatan yang lebih baik. Peralatan yang lebih baik ini dimainkan peranannya oleh pihak sekolah dengan meningkatkan kemudahan ataupun menyediakan kemudahan seperti kanta pembesar, cahaya fokus, kad isyihara dan alat sokongan digital kepada murid-murid ini. Dan yang terakhir iaitu integrasi teknologi. Integrasi teknologi ini dengan menggunakan aplikasi pengujian visual interaktif dan rekod digital untuk jejak pemantauan murid dengan menggunakan QR untuk memudahkan lagi urusan cikgu-cikgu. Dan secara kesimpulannya, penilaian kesihatan mata ini adalah kritikal untuk mencapai pembelajaran yang inklusif kepada kanak-kanak ini. Saringan awal intervensi yang berasaskan IEP dan kerjasama berterusan dapat meningkatkan lagi potensi murid yang terpendam. Dan langkah seterusnya iaitu dengan latihan, menyediakan alat-alatan dan mewujudkan laluan rujukan yang jelas, dan guru juga dapat menggunakan warna penekanan seperti menggunakan palet tema semasa menyediakan bahan cetak dan visual untuk konsistensi murid untuk lebih memahami dan mengingati apa yang akan dipelajari. Dan dengan itu sekian, terima kasih.